Atlet muda berusia 12 tahun Sharifah Nur Aisyah Sheikh Muhammad Danial melakar kejayaan di gelanggang apabila muncul naib juara bagi kategori bawah 13 tahun dalam pertandingan tahunan siri kumpulan umur Wise Active Victor 2026. Dianjurkan oleh Wise Active dan disokong oleh Persatuan Badminton Singapura SBA yang merupakan antara kejohanan badminton remaja terbesar di Singapura yang berlangsung dari 15 hingga 22 Mac. Saiz badannya kecil, namun Sharifah Nur Aisyah Sheikh Muhammad Danial tekad membalas setiap bulu tangkis di setiap penjuru demi mengejar mata. Gadis 12 tahun ini bertanding dalam dua kategori, bawah 13 tahun dan bawah 15 tahun di pertandingan Wise Active Victor 2026. Aisyah melangkah masuk ke gelanggang tanpa rasa takut. Dalam perlawanan pertamanya bagi kategori bawah 13 tahun, Aisyah menang dengan keputusan 21-4 dan 21-1. Walaupun kemenangan hampir pasti dalam genggamannya, dia tetap memilih untuk menunjukkan ihsan kepada lawannya. Dalam pertandingan, lumrah kita bertanding dengan orang yang kurang kuat. Dalam pertandingan tadi, saya mendahului 9-0. Sebagai ahli sukan, saya memberinya satu mata supaya kita berdua boleh enjoy pertandingannya bersama-sama. Sejak 2025, Aisyah menerima tajaan di bawah program pembangunan bakat Wise Active dan merupakan antara 23 pemain muda elit yang terpilih untuk bertanding dalam kejohanan tahun ini. Edisi kali ini mencatat penyertaan tertinggi dengan 1,325 pemain termasuk 197 peserta antarabangsa dari China, India, Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan. Dalam kepelbagaian peserta dari pelbagai negara itu, Aisyah juga sedar dirinya antara segelintir atlet Melayu muda dalam sukan badminton. Saya berasa bangga kerana saya boleh mewakili masyarakat dan negara saya dalam sukan badminton. Walaupun tidak ada ramai atlet Melayu berbanding bangsa lain, kita tidak harus mengambilnya sebagai halangan dan terus berusaha untuk berjaya. Aisyah kini terus melangkah dengan satu impian jelas, iaitu untuk membawa pulang pingat emas untuk Singapura.